Hari ni kita vlog sikit lah kan. Hari ni hari saya nak balik kampung. Tapi bukan balik dengan kereta sendiri. Kita nak balik dengan train. Ni first experience nak naik train lah. Kita naik ATS dari Sebang, Pulau Sebang ke Taiping. Okay, so sebelum nak balik kampung, sepanjang hari semalam hujan sambung pula sampai ke hari ni. Tak tahulah hari ni panjang ke tak hujannya. So sebelum balik, sebab kita punya tiket pukul 4 lebih petang, tiket pagi tak ada. Kalau tidak kita nak ambil pagi tau. Pagi sampai awal sikit kan, siang. Tapi sebab tak ada tiketnya, kebanyakan hari semua tiket petang. Kita lambat beli tiket. So terpaksalah kita ambil belah petang punya. So dalam 4.30 macam tu lah kita akan gerak dari Sebang ke Taiping. So pagi yang masih panjang ni, kita nak kemas rumah dulu. Lepas tu nak pack baju, barang semua yang nak bawa balik. Okay, baju sekolah pun kita dah basuh semua ni, nak dry. Hari ni sepatutnya sekolah lagi sebab kita balik ni hari Rabu. Tapi kita cutikan lah. Kita nak ambil tiket hari yang cuti sekolah tu 20 hari bulan ke apa, 20 hari Sabtu 20 hari bulan. Kita ambil 20 hari bulan. Tapi tiket habis. Pagi habis, petang pun habis. So terpaksalah ambil hari lain. Kita ambil awal sikit lah kan. Hari sepanjang hari cuti tu memang kebanyakannya tiket habis. So kita ambil hari bekerja je. Nak ambil 19 pun habis. 18 ada petang tapi gerabak dia lain-lain. Takut pisah pula kan. So kita ambil 17, satu gerabak. Cuma ada petang. Boleh lah. Okay, saya nak settlekan dry baju dulu. Dalam ni pun ada lagi. Kita nak pack baju pula kan. Settle dry baju jap. Nak kemas juga dekat area sini dah bersepah teruk dah. Okay, so ni kita nak clear kemas-kemas dulu kat ruang tamu sebelum nak tinggal kat si ayahnya. Ayahnya tak balik. So kita tinggal rumah dekat ayah je lah. Okay, dah clear dah area ni. Bahagian ni tak apa sangat. Okay, bahagian belakang sana tadi je sepah. So kat sini tak sepah. Kita sapu je lah. Yang tamu pun dah clear. Koridor pun dah clear. Okay, so tinggal dekat bahagian dapur ni. Kita masak jugalah tengah hari nanti. Saya nak clear kan. Masak tengah hari. Bersihkan. Makan. Settle. Okay, dapur pun dah clear kan. Okay, bilik si kakak. Ni dia orang kemas sendirilah. Baju pun tak pilih lagi.
So nak kemas bilik and kemas baju. Nanti kita bawa luggage lah. Balik dengan kereta memang saya isi dalam bakul je. Tapi ni sebab nak naik train, kita kena guna luggage juga. So kita ambil salah satu je lah luggage. Semua masuk dalam satu untuk 3 beranak. Cukup lah tu kot. Sebab mana nak bawa banyak-banyak beg. Lama tak guna ni, habis ni. So kita pakai yang ni lah. Untuk barang mandi ni kita ada shampoo, sabun. Kita beli yang pack macam ni je. Ambil ni. Tak. So barang mandi kita masukkan satu uncang. Okay, so baju-baju yang nak bawa. Kita dah siap lipat dah baju-baju yang nak bawa. Nanti kita masukkan. Nak tengoklah muat ke tak satu beg. Kalau tak muat terpaksa lah bawa sikit je baju. Ni si adik punya baju. Ni si kakak punya baju lipat. Nampak macam banyak ni. Tak tahu lah boleh muat ke tak satu beg ni. Kalau tak muat kita kena kurangkan. So, kita nak susun-susun dulu masuk dalam ni. Settle. Sendak gila. Banyak juga ni. Tak muat dah nak letak yang lain-lain. Tuala lagi Macam mana ni? Dah settle. Sepadat-padatnya. Sampai ketat dah tu. Ketat-ketat ni. Harap ni handle semua okey lah. Tak patah lah masa nak handle bawa keluar nanti. Sebab ni pun macam goyang je, risau kot ni. Cuma ada lagi yang belum isi ni. Kita bawa spare pad juga. Ni ada lagi barang mandi tu. Masukkan dalam apa, makeup lagi. Okay, yang bag ni kita bawa jugalah. Backpack satu untuk letak. Ada lagi barang yang tak muat nak masuk ke beg besar tu. Dengan jajan-jajan, makanan. Ada roti juga ni. Kita bawa macam ni je makan. Sebab kita dah nak makan nasi kan. Sudah masak nasi dah tadi. Tu nanti masukkan barang makeup lagi kat situ. Situ settle backpack kedua. Kena sampai kat stesen. Tengah tunggu train sampai. Tahu?
Kita punya Coach B lagi menanti. Adik lagi menanti tak sampai lagi trainnya. Kita get ready kat sini. Ini mana satu? Ini first time naik train. Rasa debor pun ada. Debor. Dia debor, dia kementar. Takut salah platform. Betul lah, platform kita platform 3 tadi. Komuter baru sampai. ETS baru sampai lagi. Tak tahulah daya arah mana nak sampai ni. Ni komuter. Batu kes. Train kita belum lagi. Kita dah naik. Adik duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang, Dek. Kenapa je? Dia berundur. Kita mengundur. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan. Dapat kerusi mengundur. Kita dapat kerusi mengundur. Jalan ke belakang lah korang. Dah habis jajan. Tinggal sampah. Tinggal roti je. Dah malam dah. Gelap lah kat luar. Sekarang pukul 7.30. Nak berhenti ke stesen Tanjung Malim pula. Banyak stesen yang berhenti. Next station dah nak sampai Taiping. Okay. Last station tadi Kuala Kangsar. Sekarang menuju ke Taiping. So kita dah nak sampai dah. Dah gelap dah. Dah nak sampai dah. Nak get ready. Dah nak sampai. Makan. Hometown, dah sampai kampung. Okay, berapa jam lah? 5 jam kita punya perjalanan atas train. Sehingga makan kejap. Sekarang pukul 11 lebih dah baru sampai rumah. Okey lah korang, kita habis vlog kita kat sini. Nak mandi, nak rehat. Tidur, dah mengantuk. Mata berlebam. Okay, so see you next video. Bye-bye. Bye. Tu dah terbaring dah. Penutup kita makan durian. Oh, tengah banyak. Alhamdulillah. Oh, ini macam keras sikit lah. Nampak tak? Tak nampak. Mana? Apa yang kau tunjuk? Nampak muka kakak? Letak kat sini. Isi yellow. Dah ada orang.